Beli cash nanti LHDN ketuk pintu rumah. Ada je yang komen macam ni dekat saya punya posting. Apa yang kita nak jumbutkan sangat kita punya fikiran ni? Asyik-asyik LHDN ketuk rumah kalau kita beli barang cash. Dia macam ni kawan-kawan. Memang ada akses dengan kita punya bank, LHDN, insurans. Sebagai contoh, kalau kita beli sebuah kereta cash harga RM150,000, padahal income yang kita declare sebulan RM3,000, tak tally. Macam ni barulah dia trigger. Bila dah trigger, LHDN bukan nak marah kita pun sebab kita beli kereta tu RM150,000 cash. Tapi dia nak tengok daripada mana sumber duit tu datang. Kita buat satu contoh situasi yang sangat simple. Dapat RM200,000 duit daripada pusaka. Bukan income ataupun daripada hasil kita punya perniagaan. Itu adalah duit inheritance. Jadi duit tu tak kena cukai pun. Cuma duit tu kalau kita terus guna beli kereta, beli rumah secara cash, tanpa ada paper trail, human pun tak pernah simpan, bank call, kau sendiri yang susah nak buktikan duit tu datang daripada mana. Salah pun nak beli cash tapi kena ada simpan dokumen, tunjukkan bukti. Tiba-tiba beraninya beli something yang memang betul-betul harga ratus-ratus ribu padahal gaji kecil. Kok nanti diorang detect kau ni buat money laundering pula. Income pun kena declare betul-betul. Kalau ada buat investment yang besar, tiba-tiba nak cash out, declare juga. Tak semuanya kena cukai. Kan ada penolakan cukai. Gunakan betul-betul dengan baik. Jadi boleh stop fikir kalau beli cash je LHDN cari. Simpan receipt, documentation, macam-macam bukti tu simpanlah elok-elok. Baru boleh tidur lena. Padahal semalam baru beli kereta cash.